kesedaran berkaitan dengan social media detox ni. Sebab Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya, Syafiq Zainal. Untuk hari ni, saya nak bercakap tentang social media detox. Apa dia social media detox ni? Kita uninstall semua social media application yang ada dalam kita punya handphone. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat dan seangkatan dengannya. Basically, aku dah uninstall lebih kurang 3-4 hari dan aku rasa berbeza sebelum dan selepas. Macam sebelum lah, maksudnya aku masih lagi menggunakan social media, memang gila babangnya, scroll, kadang-kadang kita terlampau leka sangat dengan social media. Tetapi selepas aku uninstall, aku banyak fokus kepada YouTube. Tetapi apa yang aku tonton kat YouTube tu benda-benda yang bermanfaat lah. Contohnya cari macam mana kita nak improve kita punya skill, macam mana nak create first vlog, macam tu lah. Dan aku rasa benda ni sangat penting tau untuk kita katakan di luar sana. Based on saya punya research, saya search kat Malaysia lah tentang social media detox ni, memang sangat-sangat kurang. Mungkin tak ada ataupun kurang kesedaran berkaitan dengan social media detox ni. Sebab penting tau. Kalau tu tak dekat luar sana tu, banyak sekarang ni orang anxiety lah, ada macam-macam penyakit lah kan. Sebab bila kita ada social media ni, kita akan rasa macam ketidakpuasan hati tu kan. Kenapa orang ni macam ni? Kenapa orang ni kaya? Kenapa orang ni banyak duit? Kenapa aku tak ada macam tu? Sebab kita melihat mereka melalui Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi benda tu mengakibatkan otak kita ni kadang-kadang bercelaru. Jadi rasa tidak kepuasan hati tu ada dalam diri kita. Sebab tu, kepada anda semua yang selalu ada masalah macam tu, saya syorkan sangat untuk korang semua try buat social media detox ni. Try uninstall dan start lah untuk baca buku ke, ataupun buka YouTube, tapi buka benda yang bermanfaat, yang ada motivation, yang ada ilmu, yang boleh educate kita untuk kita jadi pada yang lebih baik. Okay, so antara benda-benda yang boleh kita buat lah sekiranya anda nak social media detox. Okay, dan hari ni Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari dah saya dah uninstall social media dan saya rasa macam rasa best lah. Rasa tenang. Pagi tu tak adalah nak cari iPhone, nak scroll ke, nak cari notification, tak ada dah. Jadi guys, kalau korang semua nak tahu lebih lanjut kesinambungan untuk cerita ni, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.